Bayangkan diri korang dibawa merentas zaman ke era dinasti China sambil menikmati hidangan mewah yang disajikan dengan penuh eksklusif. Kali ni korang nak cadangkan satu fine dining unik yang wajib korang singgah makan tau. Di Zhuyan Immersive Dining ni, masuk je kita diberi peluang untuk pakai kostum tradisional China lengkap. Yang ni korang boleh pilih mana je yang korang nak pakai. Siap make up lagi tau sebelum kita masuk ke ruangan makan. Tengoklah ruangan makan dia elegan, tenang, dah macam nak tengok teater. Zhuyan ni menampilkan 12 hidangan fine dining berkonsepkan Chinese fusion. Sampai-sampai je meja dah siap dengan pembuka selera macam kuih muih nyonya, otak-otak dan kerabu mangga. Antara hidangan yang paling menarik kat sini adalah ikan siakap steam. Isi dia memang lembut, segar, disiram pula dengan sos halia dan kicap yang ringan. Memang seronok lah makan sambil layan persembahan tarian. Makanan dihidang satu persatu. Ada king prawn crispy, ada braised tofu, stir fried veggies, ada sup double bowl Chinese style. Memang sedap-sedap lah semua. Bukan setakat tarian Cina je, ada juga terselit persembahan tradisional Melayu. Disajikan dengan sate, ayam berjus dan kuah kacang lemak manis. Ada juga persembahan India dan diselitkan dengan hidangan ayam masala dan nasi basmati. Dua-dua hidangan ni memang sedap dan cukup rempah. Sebagai penutup, dihidangkan dengan pencuci mulut favourite orang Malaysia lah ni, lai cikang. Memang segar sangat lepas perut dah kenyang makan kan. Overall pengalaman makan kat sini memang unik dan sukar untuk kita lupakan. Jadi kalau korang berminat, bolehlah check out dia punya tiket dekat platform digital.